Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Miti Muhammad Hussein, KIDL 250104011 akan membentangkan tajuk berkaitan dengan fiqh muamalat, cabaran pelaksanaan prinsip muamalat Islam dalam kehidupan masyarakat moden, pinjaman peribadi dalam kalangan masyarakat. Maksud pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi adalah tunai wang segera yang dipinjam daripada bank atau koperasi untuk apa sahaja kegunaan peribadi. Anda akan menerima wang tersebut secara sekaligus dan perlu membayar balik secara ansuran setiap bulan dalam tempoh yang telah dipersetujui. Berbeza dengan pinjaman kereta atau rumah yang mempunyai aset sebagai sandaran, pinjaman peribadi selalunya tidak memerlukan sebarang cagaran. Anda meminjam dana berdasarkan kepercayaan institusi keuangan terhadap kemampuan anda untuk membayar balik bersama dengan kadar faedah atau bunga yang telah ditetapkan. Fleksibiliti wang tunai. Antara kelebihan utama pinjaman peribadi adalah fleksibiliti keuangan yang diberikan. Anda bebas menggunakan dana tersebut mengikut keperluan mendesak seperti hal kecemasan, kos perubatan atau pembaikan kenderaan luar jangka, penyatuan hutang, selesaikan hutang sedia ada untuk bayaran bulanan yang lebih rendah, perancangan hidup seperti bajet perkahwinan atau yuran pendidikan, dan seterusnya naik taraf aset iaitu membaiki rumah atau deposit beli kenderaan. Ringkasnya, ia adalah alat kewangan yang memberikan anda tunai bila perlu dan membolehkan anda merancang aliran tunai bulanan dengan lebih teratur. Dalam dunia keuangan di Malaysia, istilah pinjaman iaitu loan dan pembiayaan sering digunakan silih berganti walaupun kedua-duanya memberikan hasil yang sama iaitu anda mendapat tunai untuk kegunaan peribadi. Terdapat perbezaan besar dari segi konsep dan kontrak, terutamanya bagi anda yang mementingkan status patuh syariah. Maksud pinjaman atau maksud loan secara amnya merujuk kepada kontrak hutang di mana sejumlah wang diberikan oleh institusi keuangan konvensional kepada peminjam dengan dikenakan kadar faedah iaitu interest. Peminjam bertanggungjawab membayar balik jumlah pokok beserta faedah tersebut dalam tempoh masa yang telah dipersetujui. Manakala maksud pembiayaan merujuk kepada penyediaan dana melalui produk pembankan Islamik atau patuh syariah. Berbeza dengan loan konvensional, pembiayaan tidak menggunakan sistem faedah atau riba. Sebaliknya, ia berasaskan kontrak perdagangan Islam seperti murabahah iaitu jual beli atau ijarah sewa pajakan di mana keuntungan bank dijana melalui margin keuntungan yang dipersetujui, bukannya cas faedah di atas hutang. Berikut adalah ringkasan perbezaan antara pinjaman dan pembiayaan. Pinjaman iaitu loan, pinjaman wang secara konvensional. Nota syariah melibatkan faedah iaitu riba. Pembiayaan patuh syariah. Kontrak Islamik iaitu murabahah dan ijarah. Isu dan cabaran utama. Penggunaan kontrak tawarruk komoditi. Kebanyakan pembiayaan peribadi Islam menggunakan konsep tawarruk iaitu beli dan jual semula komoditi tunai. Persepsi kadar lebih mahal atau serupa. Masyarakat sering keliru mengapa ansuran atau jumlah pembiayaan Islam kelihatan hampir sama atau tidak jauh berbeza dengan pinjaman konvensional. Proses ini melibatkan transaksi maya yang kompleks, mencetuskan perdebatan sama ada ia benar-benar menghayati semangat muamalat tulen atau sekadar helah undang-undang. Kurangnya kefahaman tentang struktur kadar keuntungan tetap berbanding faedah atas baki menyebabkan timbulnya dakwaan perbankan Islam membebankan pengguna. Isu cas lewat bayar takwid.
Apabila pelanggan gagal melunaskan ansuran, bank mengenakan cas pampasan iaitu takwid. Cabarannya adalah memastikan pengiraan kos ini benar-benar berpaksikan ganti rugi kos sebenar dan tidak menjadi sumber pendapatan yang menyerupai faedah penalti riba. Krisis disiplin keuangan masyarakat. Kemudahan mendapatkan pembiayaan peribadi secara mudah mendorong masyarakat terjebak dalam krisis muflis sosial atau bebanan hutang bertindih akibat kelemahan pengurusan keuangan peribadi. Kesan pinjaman dalam kehidupan. Kesan baik antaranya penyusunan semula pinjaman. Sinar online diakses pada 25 Mac 2017. Pinjaman peribadi berupaya untuk menyusun semula pinjaman sekiranya pinjaman-pinjaman sebelumnya mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi seperti hutang kad kredit. Penyusunan semula pinjaman dapat membantu peminjam untuk menyesuaikan bayaran semula pinjaman dengan kadar yang lebih rendah. B. Membeli rumah. Cosmo Online diakses pada 9 September 2016. Pinjaman peribadi juga boleh digunakan untuk membeli tanah, rumah dan membina kediaman sendiri. Berdasarkan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, permintaan tanah dan rumah yang tinggi menyebabkan kenaikan harga harta-harta tersebut. Oleh itu, pembelian tanah dan rumah dikira sebagai aset yang menjadi pelaburan pada masa akan datang. Sinar harian online diakses pada 13 September 2016. C. Memulakan perniagaan. Pinjaman peribadi juga berperanan sebagai penyuntik modal untuk memulakan perniagaan. Melalui perniagaan yang dijalankan, peminjam dapat menjana keuangan seterusnya berupaya untuk membayar semula pinjaman yang telah dibuat. Tidak menjadi satu keganjilan apabila seseorang individu yang bekerja dan dalam masa yang sama menjalankan aktiviti perniagaan. Yang penting, mereka pandai membahagikan masa antara keduanya. Maka pinjaman peribadi ini seharusnya dimanfaatkan oleh individu dan isi rumah untuk menceburi bidang perniagaan. Harian Metro Online diakses pada 22 Mac 2017. Antara kesan yang tidak baik ialah bankrupt. Laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia dari tahun 2005 hingga 2010, pinjaman peribadi menduduki carta kedua daripada jumlah keseluruhan kebankrapan yang telah ditadbir urus oleh mereka. Jadual 1, statistik kebankrapan yang ditadbir urus Jabatan Insolvensi Negara. Kategori kes kebankrapan yang ditadbir dari 2005 hingga 2010. Kategori dan jumlah serta kes dan peratusan. 1 antaranya ialah sewa beli kenderaan, 2 pinjaman peribadi, 3 pinjaman perniagaan, 4 pinjaman perumahan, 5 pinjaman korporat, 6 hutang kad kredit, 7 penjamin sosial, 8 hutang cukai pendapatan, 9 pinjaman pelajaran dan ke-10 keberhutangan yang lain. Laporan ini diadaptasi daripada Laporan Jabatan Insolvensi Negara, diakses pada 18 Oktober 2016. B. Membuat kerja sambilan untuk membayar semula pembiayaan terdapat bagi mereka yang sedang bekerja, terutama penjawat awam dalam kumpulan sederhana dan bawahan adalah yang paling ketara. Membuat pinjaman sama ada perumahan, kenderaan atau pinjaman peribadi. Bebanan hutang yang ditanggung menyebabkan mereka terpaksa membuat kerja tambahan siang dan malam bagi menampung pembayaran semula pinjaman dan meneruskan kelangsungan hidup. Anggaran sebanyak 5% dalam kalangan penjawat awam membuat kerja sampingan seperti membawa teksi. Bahkan yang paling teruk adalah tidak datang kerja kerana tidak mempunyai wang. Utusan online diakses pada 12 Mac 2017.
Penglibatan dalam kerja tambahan bagi menampung bayaran hutang turut berpotensi mewujudkan tahap kesibukan yang berlebihan sekaligus mengurangkan masa berkualiti bersama keluarga. C. Terlibat dalam pinjaman dengan Ahlong. Menurut laporan pada tahun 2002 daripada mantan Ketua Pengarah Badan Pencegahan Rasuah BPR bahawa terdapat penjawat awam yang boros dalam berbelanja dan mendorong mereka untuk membuat pinjaman peribadi dengan institusi perbankan. Bahkan, mereka akan meminjam dengan Ahlong untuk mendapatkan tunai yang segera bagi membayar semula pinjaman perbankan serta meneruskan kelangsungan hidup. D. Terlibat dengan gejala rasuah dan pecah amanah. JAKIM diakses pada 29 Mei 2017. Penanggungan hutang yang tinggi juga boleh menyebabkan berlakunya pecah amanah dan rasuah dalam kalangan pekerja terutama yang melibatkan sektor penguatkuasaan. Cara ini walaupun salah menurut agama tetapi tetap diamalkan kerana untuk mendapatkan tunai secara mudah bagi menampung kehidupan mereka yang sempit disebabkan hutang. Menurut kajian yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, terdapat pelbagai faktor yang mendorong pekerja terlibat dalam gejala rasuah ini seperti penanggungan pinjaman yang tinggi, gaya hidup yang mewah dan tahap integriti yang rendah. SPRM diakses pada 31 Mac 2017. Kes-kes rasuah dan salah guna kuasa amat serius berlaku di 3 sektor awam iaitu dalam sektor penguatkuasaan, perolehan dan berprofil tinggi. E. Prestasi kerja yang menurun. Kenyataan daripada mantan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX semasa seminar alternatif penilaian tahap kompetensi PTK di Melaka pada 16 Mac 2011 ada menyatakan penanggungan hutang juga mempengaruhi terhadap prestasi kerja kerana jiwa dan hati yang tidak tenteram disebabkan memikir jumlah baki pendapatan semasa serta perbelanjaan diri sendiri dan keluarga dan seterusnya. Penyelesaian isu pinjaman peribadi menurut Muamalat Islam berteraskan prinsip keadilan, larangan riba, pengurusan keuangan berhemah dan sifat belas kasihan ta'awun bagi meringankan beban individu serta menjaga kestabilan sosioekonomi masyarakat. Penyelesaian peringkat individu melunaskan hutang dengan segera, berniat teguh dan bersegera membayar hutang apabila kemampuan diperolehi tanpa sengaja melengah-lengahkan bayaran. Berpegang kepada konsep ibrak, iaitu rebate, memohon atau memanfaatkan penjimatan penyelesaian awal pembiayaan patuh syariah di mana institusi memberi potongan keuntungan. Mengutamakan keperluan daruriyah, mengatasi kehendak tahsiniyah, mengekalkan pinjaman peribadi untuk gaya hidup mewah dan menghadkan hutang kepada keperluan asas sahaja. Berterus terang dan berkomunikasi dengan pemiutang. Jika mengalami kesempitan keuangan, berunding secara jujur untuk mendapatkan penjadualan semula atau penstrukturan pembiayaan. Penyelesaian peringkat masyarakat dan institusi pengalaman konsep Al-Qardu Hasan, pinjaman kebajikan, mewujudkan dana kebajikan atau baitul mal untuk membantu golongan terdesak tanpa mengenakan sebarang cas faedah atau keuntungan tambahan. Pelaksanaan inzar atau dan tamhil tempoh tempoh kesulitan, memberikan tempoh tangguh kepada pemiutang yang benar-benar kesempitan iaitu muksir, selaras dengan surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesempitan, maka berilah tempoh hingga ia senang. Peranan mekanisme takaful dan jaminan sosial memperkukuh jaringan keselamatan sosial masyarakat seperti wakaf tunai, zakat dan derma agar individu tidak
terpaksa berhutang semata-mata untuk keperluan darurat asas. Pendidikan keuangan syariah menerapkan kefahaman muamalat yang betul agar masyarakat menjauhi pinjaman berunsur riba atau ahlong, iaitu memberi pinjaman wang tidak berlesen yang menindas. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya buat daripada keterangan sebentar tadi ialah Fiqh Muamalat telah menyediakan banyak prinsip syariah untuk diaplikasikan ke dalam aktiviti keuangan Islam. Boleh dikatakan bahawa prinsip Fiqh Muamalat yang ada boleh digunakan dalam semua aktiviti ekonomi sebagai ganti kepada sistem keuangan konvensional. Berbagai produk berbeza boleh dibentuk berdasarkan prinsip syariah yang sama seperti mudharabah boleh digunakan untuk produk simpanan, pinjaman dan pembiayaan. Ini menunjukkan fiqh muamalat amat bersesuaian dan amat relevan untuk dipraktikkan. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan pandangan dan penerimaan di kalangan ulama Islam berbeza mazhab tentang sesuatu produk keuangan yang diwujudkan. Terdapat beberapa cabaran dalam keuangan Islam moden, khususnya ketika berdepan dengan globalisasi. Pemain utama sistem keuangan dunia masih terikat dengan sistem konvensional dan belum bersedia untuk menerapkan sistem Islam. Keuangan Islam juga berdepan dengan persoalan pengurusan risiko untuk bersaing dengan konvensional kerana sistem pembiayaan equity yang berkonsepkan kongsi risiko adalah lebih berisiko berbanding sistem kadar bunga dalam ekonomi konvensional. Keuangan Islam juga menghadapi cabaran segera di masa hadapan khususnya berkaitan dengan keperluan inovasi prinsip dan produk bagi tujuan mewujudkan produk baru yang lebih kompetitif. Baiklah, sampai di sini dulu penerangan saya. Sekian, terima kasih.